Halo, selamat berjumpa. Ini adalah keterangan mengenai e-book 750 self improvement e-book. Okey, kalau tuan-tuan nak beli, tuan boleh klik sini lah. Jadi klik sini. Klik sini untuk muat turun harga dia RM27 saja. Dan tuan-tuan isilah sama semua ni, kemudian bayar dengan uh, pay with Toyib. Okey, selepas pembayaran dibuat, tuan-tuan akan dapat dua email, satu receipt dan satu lagi link download, di mana link download tu akan berbentuk macam ni lah. Okey, ni ada terima kasih. Kemudian untuk dapatkan e-book tu, jadi klik here to access your e-book. Okey, kita cuba klik, kita akan dapat dalam bentuk PDF version. Kemudian kita ada tapi untuk mudah, kita tengok PDF version self improvement ni, kita akan boleh baca di mana-mana lah, di handphone pun boleh ni. Okey, dalam ni banyak, saya rasa lebih daripada 750 lagi sebenarnya. Okey, banyak dia punya berkenaan dengan salah satu. Cuba kita buka ini, time management. Kalau kita buka sini, kita akan dapat boleh baca lah. Introduction, lepas tu tip 1, lepas tu make a list of all tasks your project involve. Banyak lah dia ajar dalam ni. Semua ni dalam PDF version lah. Kalau kita nak tengok daripada bawah, 10 step self building success. Okay, 10 step. Kita try buka ni tengok ada apa. Okay, 10 step to self building success. Dan tuan-tuan boleh baca lah. Boleh download di komputer, sebab dia akan menggunakan Google Drive, senang je. Jadi sama ada. Okey, sekiranya tuan-tuan boleh nak download ke komputer, boleh. Sama ada kita tekan sini, kita download semua, ataupun kita download satu-satu. Boleh tekan tepi ni, yang 3 titik ni, lepas tu kita download. Okey, banyak lah dia punya tu. Saya rasa lebih daripada apa 750 lah. So ni short version. Ni PDF version, ni short version. Kita klik. Ada jugalah. Ni dalam bentuk zip. Okay. Benefit of morning ritual audiobook, 5 benefit of morning. Ini semua dalam bentuk motivation, self improvement punya topik. Banyak lah. Dan ni tuan-tuan kalau nak download, kena tekan sini lah. Sebab dia dalam bentuk zip, jadi kena tekan tepi ni download, dia akan download dalam bentuk zip. Ataupun kat sini boleh juga download. Okey. Okey, kalau kita tengok yang lain, ni all self improvement ebook kita tengok. Banyaklah ni. Ni semua gabungan semua sekali. 5 benefit of morning ritual audiobook, 5 easy way to boost your emotional intelligence. Semua ni tuan-tuan akan dapat lah dengan pembelian sebanyak RM27 Malaysia. Okey, selain daripada itu, kita akan berikan tuan-tuan bonus. Kat bawah ni pun boleh, ataupun sini pun boleh. Mana-mana kita cuba klik bonus. Apa yang ada pada dalam bonus ni? Okey, bonus ada 1500 mid journey prompt. Okey, kita cuba klik sini, kita tengok apa dalam ni. Kita ada 12,600 mid journey prompt, kita boleh buka. Best mid journey prompt ada, ebook The Art of Mid Journey Comprehensive Guide, over 2,500 mid journey prompt. Okey, kalau kita buka, tengok guide dia. Okey, ni mid journey guide lah. Macam mana, apa dimaksudkan lah. Midjourney is an advanced AI-driven image generation tool that allows users to create stunning visual artwork based on text prompt. In this introduction, we will delve into what Midjourney is, how it functions, and the key feature that make it unique. Ni best ni. Tuan-tuan boleh belajar lah. Banyak ni. Okay. Okay, berbaloi jugalah dengan RM27, macam-macam ada ni. Okay, sekarang kita tengok ebook The Art of Midjourney. Kita tengok
Ni guide dia lah. Boleh baca lah what is Midjourney AI. Kita tengok how to start using Midjourney. Macam-macam ada dalam ni tuan. Untuk saya sekarang ni dia ada bagi panduan macam mana untuk buka akaun di Midjourney. Sign up for Discord, visit the Midjourney website. Okay. Ini satu. Kita tengok satu lagi. Ini comprehensive guide. Lepas comprehensive guide, kita ada Midjourney prompt. Okay. Ni Midjourney prompt ni. Kalau tuan tengok ni pun ada ajar juga. How to get started with Midjourney. Here is how. Install Discord or access it from the web. And join the Discord GG Midjourney. Kita klik sini tengok. PC lah semua ni. Create over, create account. Jadi, melalui ni tuan-tuan dah ada panduan tadi. Gunakanlah Midjourney ni sebaik mungkin. Rugi kalau tak guna lah. Sebab dah tahu. Okay, sebenarnya kita ada dua. Midjourney dan self-improvement. Okay, kita tengok apa lagi bonus yang ada. Ni tadi kita buka bonus kan. Jadi kita tengok e-book workbook. Apa e-book workbook ni? Okay, tuan-tuan kena buka akaun Canva supaya boleh download dia punya template ni. Template untuk e-book ni sebenarnya. Jadi, view template. Macam saya dah ada akaun. Kita tunggu sekejap. Dekat sini nanti kita boleh, dia akan keluarkan edit template. Jadi tuan-tuan boleh gunakanlah untuk sekiranya ni open editor. Okay, open editor. Kita tunggu sekejap. Internet ni slow sikit. Okay. Yang bestnya dia ada dapat dalam ni. Nanti tuan-tuan tengoklah dia punya e-book tu nanti. Sementara tu saya explain kat sini lah. Check out tadi. Ni okay. E-book ni sebenarnya untuk membantulah tuan-tuan solusi dalam cara reset mind, teknik fokus, disiplin, cara bina habit positif, semua ada dalam e-book ni tadi lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Lebih pada 700 dia punya. Ni. Dia dah keluar macam ni. Dalam Canva. So, kita modify lah. Ikut. Tuan-tuan boleh modify lah. Tuan-tuan kena main-main lah dengan ni. Elemen lah. Okay. Boleh tengok sini. Template. Boleh modify balik lah. Okay. Ni boleh ubah pastry. Dia keluar sini. Boleh main-main lah. Okay. E-book title taruh je lah apa. Okay. Ni boleh buat. Kemudian yang ni kena tuan-tuan kena belajar lah. Macam mana nak buat. Guna dalam Canva. Okay. Seterusnya. Saya nak beritahu. Sekiranya tuan-tuan berminat. Sama ada sebab promosi ni dibuat dalam sama ada TikTok atau Facebook ataupun lain-lain social media. Tuan-tuan boleh contact lah untuk dapatkan maklumat. Kalau tuan-tuan pergi kat ni, tuan-tuan boleh contact melalui bawah sekali ni. Boleh contact melalui ni WhatsApp. Okay. Tuan-tuan boleh dapat WhatsApp bawah sekali ni. Jadi dia punya link ghazalibiz.com/ebook motivasi. Tuan-tuan boleh dapatkan lah. Okey, itu saja penerangan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.